Allahu Akbar. Pernah dengar tak bacaan macam ni? Adakah betul? Adakah alif di atas O ataupun alif di atas A? Saya suka dengan jawapan Ustaz Az-Zahar Idrus. Bagi tahu apa? Kalau orang yang mengaji dekat kedai kopi, maka dia akan sebut jawapannya Allahu Akbar. Sebab apa? Dia selalu order kopi O. Kopi O. Allah. Kalau dia mengaji dekat masjid, dia akan bagi jawapan Allahu Akbar. Jadi jawapan yang betul adalah Allahu Akbar. Lam lafzul jalalah pada lafaz Allah ini tebal. Kena hati-hati, alif tak tebal, tetapi kita jangan bagi dia tebal. Kalau anak-anak yang baru mula nak belajar sebut Allah, kita boleh bagi panjang. Ini kaedah yang diajar oleh Ustaz Az-Zahar Idrus. Allah, Allah mula-mula. Bagi mereka yang pelat, tidak ada masalah, dimaafkan. Kalau dah cuba, dah gunakan pelbagai kaedah, masih lagi sebut benda yang sama, salah, dimaafkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.